Orang Melayu makan roti sausage dengan sambal. Tanya macam mana dia boleh cakap bahasa Melayu, macam mana dia boleh masak makanan Malaysia. Inilah dia cikgu saya. Hai. Hari ni kita bawa dia mandi di sungai. Wow, sungai macam mana di Malaysia? Okey, jom kita tengok. Malaysia mana boleh mula pagi tanpa nasi lemak, mestilah. Itulah saya masak nasi lemak. Saya masak roti dengan sausage. Anak-anak berselera makan tau. Orang Melayu makan roti sausage dengan sambal. Masa mula-mula sampai diorang cakap tak nak lah main sungai sebab tak biasa kan. Tapi bila dah cuba tak nak balik. Itulah masalah. Memang seronok, diorang rasa happy tau. Anak-anak ni tak perlu benda mahal pun. Janji kita luangkan masa dengan diorang, betul tak? Kita pun akan rasa lebih tenang tengok diorang happy. Korang pun sama juga ke? Suka pergi main sungai? Kalau ada sungai best, cuba komen di bawah, mana tahu kita boleh pergi satu hari nanti. Bye.